kita nak tengok race. Hari ni race apa yang? Hari ni race Ibrahim ni. So kat sini ruangan untuk peminat-peminat mini car lah. JDM car. Ada yang plate Jepun, ada yang macam-macam lah. Tapi more tu fiber punya craftsmanship lah. Kita menang podium untuk nombor 1. Menarik. Memang satu pengalaman yang mendebarkan, hampir 2 jam juga kan yang race tadi. Memang satu penganjuran yang best. Tahniah kepada organizer kerana menganjurkan kembali ke Malaysia.